Biasa roti kukus, inti kaya, butter. Tapi yang ni lain sikit. Dia ada macam-macam flavor. Jom kita pergi tengok. Roti kukus apa kak? Kita ada roti kukus set klasik, set luar biasa dengan set berlauk. Bagi saya set berlauk satu kak. Set berlauk Ha. Oh ni dia masih kosong lagi kak? dia masih kosong lagi. Oh nanti akak akan letak dia punya ni ramuan-ramuan semua dekat sini Maknanya satu ni dia ada 3 set kak? Satu set dia ada 3 pieces. Yang ni kari ayam? Wah ni set berlauk ni Kalau yang set untuk budak-budak ada? Ada. Apa? Untuk dia ada set klasik dengan set luar biasa. Set klasik kita ada peanut lah. Peanut, kaya pandan, kaya dengan coklat. Oh yang mana-manis lah? Yang mana-manis. Set premium pun yang mana-manis juga. Bolehlah kak, klasik juga satu. Klasik. Akak berniaga kat mana ni kak? Ya, kita berniaga dekat PKK Taman Jaya. Kita daripada hari Khamis sampai hari Ahad, daripada pukul 5 petang sampai 11 malam. Oh. Yang ni apa ni? Yang ni peanut. Oh peanut. Oh ini mesra kanak-kanak lah ni Kalau roti kukus ni dia memang lembut kan kak? Memang lembut. Oh. Dia set klasik. Oh ni set klasik Oh macam ni rupa dia. Yang ni set klasik untuk anak-anak. Yang ni set berlauk untuk abah-abah dengan mak-mak. Ni. Kita try. Flavor black pepper ni. Daging black pepper. Lembut roti dia. Yang ni set anak-anak. Ada 3 flavor juga. Peanut, kaya dengan coklat. Lembut. Kalau kau nak cari kat ni, cari dekat Pasar Tani Kekal Permas Jaya. Dia ada berniaga setiap hari Khamis sampai hari Ahad. Daripada petang pukul 5 sampai pukul 11 malam. Okey, bye-bye. Assalamualaikum.